Sebenarnya kerajaan berada dalam keadaan terumbang-ambing sejak setiap seorang menteri-menteri itu angkat sumpah memegang jawatan. Lama lagi lah sebelum ni. Bila jemaah menteri itu terbentuk, sebenarnya sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dah jadi haru biru. Kerana yang dilantik itu bukannya orang yang berpengalaman, termasuk Rafizi sendiri. Jadi mereka ni mungkin ada idealisme, tapi nak menterjemahkan idealisme itu dalam bentuk yang praktikal dalam mengurus tadbir sebuah kerajaan bukan satu perkara yang mudah. Kita dalam kerajaan perlu ada dasar yang pandang ke hadapan. Jadi biasanya jangka panjang. Jangka panjang pun sekarang ini 30 tahun je. Bukannya lama macam dulu 50 tahun, 100 tahun. Ada negara yang buat 100 tahun, Jepun dulu ada. Tapi kita ni setakat 30 tahun. Dasar ekonomi baru 30 tahun, dasar pandang timur, wawasan 2020, semuanya 30 tahun. Dan dalam 30 tahun tu pun kita tak tunggu sampai dah habis 30 tahun baru kita nak semak betul ke tidak kita buat yang kita nak laksanakan itu. Kita ada midterm review jugalah, kita setengah jalan kita semak balik. Jadi yang pentingnya pelaksana. Kalau menteri-menteri yang jenis half past six ni yang tak ada pengalaman, yang kalau naik pentas politik memang hebatlah. Tetapi bila disuruh untuk mentadbir sebuah kementerian yang mempunyai banyak agensi, yang mempunyai pentadbir-pentadbir yang berpengalaman, macam mana kita nak bagi arahan kepada mereka kalau kita sendiri tak ada pengalaman?